nak wakingkah tali nak gayung di sekibanya, katanya nak ambil air, bilanya nak narik jap koyak nyambar, putus. Makanya si perlulah nak menyusahkan diri ya untuk ambil air. Nah, si payah nak nyusah diri. Nya nak turun di bah confirm kena sambar boyak, nya hilang nyawa. Maka si perlu tu turun. Okey? Baik. Yang keempat, di antara yang membenarkan tayamum adalah cuaca yang sangat sejuk hingga tidak mampu menggunakan air dan tidak pula mampu memanaskannya. Hal ini berdasarkan perbuatan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang bertayamum disebabkan janabah. Dia berbuat demikian kerana bimbang akan memudaratkan dirinya disebabkan cuaca sejuk. Perbuatan ini telah diperakui oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi orang yang bersolat dalam keadaan demikian hendaklah mengqadakkan apabila ada air yang boleh digunakannya. Okey, boleh bertayamum tu takrir daripada Nabi. Dalam hukum tu sama ada lisan Nabi, sama ada perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi. Takrir itu adalah salah satu sumber hukum dalam Islam tu. Hadis. Sumbernya hadis. Hadis itu sama adanya perbuatan Nabi, contoh semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi semayang, kita ikut cara Nabi semayang. Nabi angkat takbiratul ihram, angkat takbiratul ihram. Okey? Contoh Nabi larang Nabi jangan, apa contoh larangan Nabi? Ada contohnya. Contoh Nabi melarang jangan sekiranya tangan Aisyah tu mencuri sekalipun, maka aku akan potong tangannya. Ya, larangan, contoh larangan Nabi ya. Maksudnya jangan mencuri, haram mencuri. Jadi ataupun Nabi melarang jangan ceritakan mun orang ya polah maksiat waktu malam, kemudiannya ceritakan waktu siang perbuatan maksiatnya tadi. Nya tu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosanya. Perbuatan yang disebut Nabi, kaul Nabi, yang sama ada arahan ataupun larangannya. Ayat salah yang kedua. Yang ketiga, takrir Nabi, pengakuan Nabi. Nabi si buat, Nabi si arahkan, Nabi si larang. Tapi Nabi kata okey. Nabi memperakui, Nabi si kemandai haram, Nabi si larang. Contoh dalam bab makan dhab. Biawak pada pasir ya. Kita biawak situ lalu kesik nak makan. Lalu belakang rumah Cik Wan rasa nak terangkap biawak contoh je lah. Nah. Tahu sembelihnya belakang. Pada sembelih kita ya, biawak katanya. Sedekah dengan sepul sebelah ya. Wallah macam goreng KFC. Apa ya Cik Wan? Makan dulu katanya. Masak kari. Nah. Okey. Baik, makan dhab, sahabat tu makan dhab. Bila dah makan dhab, sahabat Nabi sampai ke pengetahuan Nabi. Dan Nabi si melarang pun sahabat makannya. Nabi si makan, tapi Nabi si melarang. Seandainya kata sahabat, seandainya dhab ya haram, mesti Nabi akan larang. Tapi Nabi si melarang, maksudnya pengakuan Nabi, takrir Nabi. Macam ya jawab dalam bab tu. Cuma orang yang berwuduk kerana sejuk gila, cuaca yang terlalu sejuk, takut bimbang akan mudarat kesihatannya, makanya bertayamum. Nabi memperakui benda yang boleh, tetapi syaratnya lepas dapat menggunakan air kelak, wajib qada sembahyangnya tadi. Wajib qada sembahyangnya tadi. Jangan kita rasa macam bau sejuk, bukannya salji pun di luar ya. Waktu subuh sejuk air tu, ya Allah ambil jalan debu tayamum. Pada pola kita abang bertayamum, kena tayamum air ada air sejuk ilah. Ustaz Nizam ada sahabat ya, air sejuk ilah, jangan pakai air sejuk. Kami makin sejuk lah katanya. Kami si mau makin memudaratkan diri. Padahal minum air sejuk okey je, tapi bila nak pakai sebenarnya okey dah. Nah, baik. Syarat-syarat bertayamum. Nak tayamum tu ada syarat, bukan si tentu halal kita nak nyapu debu kat muka kita. Bukan tentu halal. Baik. Yang pertamanya mengetahui masuk waktu solat. Sebab tayamum tu membolehkan kita sembahyang, pengganti wuduk untuk kita sembahyang. Okey. Yang kedua, mencari air selepas masuk waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, kata Bilal azan.
Makanya pun nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, sia ada air. Ambil cari sia situ dah setengah jam cari air. Si ada juga air. Makanya boleh bertayamum. Hanya boleh bertayamum. Okey? Baik, yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci tidak mengandungi tepung dan kapur. Jangan kita ambil bedak Johnson Baby pakai tayamum. Jangan. Putih aja lepas tayamum, semayang putih-putih muka. Kena kita tayamum tu imam. Imam Haji Saleh kena muka tak putih tu imam. Tayamum tadi saya dah air kita tu katanya. Jangan nak. Kena cari debu tanah betul. Ataupun debu ada yang dijual dalam botol, memang debu tayamum yang memang dah ditapis. Ayah si perlu ditapis, si perlu macam yagi, dia boleh ambil terus sebab dia memang dah ditapis. Tapi nak nipiskan lagi supaya si nampak dekat muka ya boleh, tapi nak si tepis ya pun boleh sebab ia memang dah nipis. Ia memang dah nipis, si nampak gila pun kita nak sapunya. Okey, baik. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Mun ada najis, contoh kita kemih. Kita kemih tadi, pastikan kita istinja terlebih dahulu. Kita istinja terlebih dahulu berapa minit ni? Lagi lama ya. 4 minit. Okey, pastikan hilang istinja dulu, habiskan dulu. Sebelum tu kita dah belajar bab istinja, macam ni cara istinja. Pakai tisu, pakailah tisu. Ini benda yang meresap, lepas tu buang. Sekali buang. Jangan 2-3 kali sampai nak tenyeh di tempat dia. Okey. Yang kelima, menentukan kiblat sebelum bertayamum. Cari kiblat dulu. Sunnahnya kita nak bertayamum tu ngadap kiblat. Hadap dulu kiblat. Okey. Baik, tayamum tu ada 3 rukunnya. Yang pertama niat. Macam biasa, dalam Islam apa sahaja jenis ibadat, sama ada ibadat untuk membolehkan ibadat seterusnya. Tayamum ibadat semayang tu ibadat juga, membolehkan ibadat yang seterusnya. Maka kena ada niat. Si ada niat, tayamum ya sia-sia. Apa dipolah kena debu ya, saja kau nyapu katanya. Entah. Ustaz Nizam yo nyapu tu sebelum semayang katanya. Si tahu apa benda yang dipolahnya. Baru sekolah tiba-tiba saya dah air. Sapu debu dekat muka tayamum. Benda tayamum katanya. Ambil ikut tak aku katanya, ikut. Si tahu apa dipolahnya. Beri polah kita. Ni tahu itu imam nyuruh macam tu. Macam ni si sah tayamum kita. Si sah. Tu imam pun satu hal si ibadahnya. Kita tayamum tu untuk membolehkan sembahyang. Tayamum tu syarat sah sembahyang, menggantikan wudu. Nya pun si paham. Munya paham diterangkan nak tu sembahyang, kita nak sembahyang tu dia baik. Jadi wudu, niatkan wudu ya supaya kita dapat sembahyang, niatkan bertayamum ya untuk kita sembahyang, dapat kita sembahyang, dapat pahala katanya. Barulah orang yang tahu. Itu si, kau ikut je aku katanya, ikutlah kawan katanya. Kenapa enggak dipolah tu imam tu katanya. Okey, kena berniat dan niat dia dalam hati, bukannya di mulut. Kita padahal sahaja aku bertayamum untuk menunaikan membolehkan aku sembahyang, untuk mengharuskan aku sembahyang kerana Allah Taala. Dalam bahasa Melayu ke bahasa apa sekalipun pun di mulut aja hati tu si tahu apa benda ya, si sah juga kita pun tayamum. Si sah juga pun tayamum. Okey? Janji dalam hati kita tu tahu apa yang kita lakukannya. Ialah niat kita membolehkan ia menjadi tayamumnya sah. Saya kat sini, adakah ianya selagi kita tak ada membatalkan wudhu kita, membatalkan adakah sama Tak. Satu tayamum, satu fardu. Satu tayamum, satu fardu. Okey, hari ni nak sembahyang maghrib tadi, tayamum. Bila nak masuk isyak tayamum balik. Sebabnya bukan lesin wuduk, lesin sama. Lesin wuduk tu selagi tidak membatalkan, selagi ialah dia boleh. Okey? Baik. Dan tayamum tu nya akan batal sekiranya contoh semua kering dah. Kering memang saya dah air langsung. Air parit tiada apa semua ya, kita pun bertayamum. Tengah-tengah tayamum hujan 2-3 titik gugur, ambil air wuduk dengan air hujan. Hujan je turun,
batal tayamum kita. Kena ambil wudu. Jadi hati-hati nak bertayamum. Okey? Kena betul-betul pastikan saya dah air. Okey? Baik, dah azan. Okey? Baik, kita akan sambung lagi bab tayamum untuk minggu hadapan. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.